Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nur Afikah binti Kamarudin, nombor matriks D2023 1108278. Hari ini, saya akan menerangkan berkenaan tajuk kepelbagaian individu dalam pendidikan. Pengenalan. Kepelbagaian individu merujuk kepada perbezaan yang wujud antara seseorang pelajar dengan pelajar lain dari segi latar belakang, kebolehan, minat, gaya pembelajaran, kecerdasan dan lain-lain. Aspek kepelbagaian individu dapat dibahagikan kepada 5 iaitu kepelbagaian kognitif, kepelbagaian emosi dan sosial, kepelbagaian latar belakang, kepelbagaian minat dan bakat dan juga kepelbagaian fizikal. Kepelbagaian kognitif iaitu tahap kebolehan mental atau intelek pelajar. Kepelbagaian emosi dan sosial iaitu kematangan emosi, keupayaan mengawal perasaan dan juga interaksi sosial pelajar. Dari segi kepelbagaian latar belakang, setiap murid berbeza dari segi budaya, bahasa, sosioekonomi dan juga agama. Dari segi kepelbagaian minat dan bakat, setiap murid minat terhadap subjek tertentu seperti seni, sukan, muzik dan sains. Mereka juga mempunyai bakat dalam bidang tertentu yang perlu dikilap melalui pendidikan. Dari segi kepelbagaian fizikal pula, pelajar mungkin mengalami ketidakupayaan fizikal seperti masalah penglihatan, pendengaran atau pergerakan. Seterusnya, guru juga perlu memahami kepelbagaian individu. Hal ini kerana memahami kepelbagaian individu dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, guru boleh sesuaikan kaedah pengajaran mengikut keperluan pelajar. Seterusnya, mewujudkan persekitaran pembelajaran inklusif. Dengan ini, semua pelajar rasa dihargai dan juga diberi peluang untuk berjaya. Memahami kepelbagaian individu juga dapat menggalakkan perkembangan potensi pelajar. Pelajar dapat berkembang mengikut kadar dan kebolehan mereka sendiri. Akhir sekali, memahami kepelbagaian individu dapat juga mengurangkan keciciran dan masalah disiplin. Oleh itu, pelajar lebih bermotivasi dan bersemangat dalam pembelajaran. Seterusnya, strategi mengurus kepelbagaian dalam bilik darjah. Antaranya ialah pengajaran yang berbeza, penilaian pelbagai kaedah, pembelajaran kolaboratif, penerapan pendidikan inklusif dan juga menggunakan teknologi dan bahan bantu mengajar pelbagai. Melalui pengajaran yang berbeza, guru boleh menyesuaikan isi kandungan, proses dan hasil pembelajaran mengikut kebolehan pelajar. Penilaian pelbagai kaedah pula, guru boleh melakukan ujian bertulis, projek, pembentangan, kerja kumpulan untuk mengukur pelbagai kecerdasan. Pembelajaran secara kolaboratif juga dapat membantu pelajar bekerjasama dalam kumpulan yang pelbagai untuk saling membantu dan belajar. Penerapan pendidikan inklusif iaitu pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas belajar bersama-sama dengan sokongan khas. Menggunakan teknologi dan bahan bantu mengajar pelbagai. Oleh itu, guru boleh menggunakan video, alat bantu visual, simulasi digital, aplikasi pembelajaran interaktif. Terdapat juga beberapa cabaran dalam mengurus kepelbagaian individu. Salah satunya ialah kekurangan latihan guru dalam strategi pengajaran berbeza, beban kerja guru yang tinggi, sumber dan kemudahan yang terhad, dan juga sokongan dari ibu bapa dan komuniti yang tidak menyeluruh. Kesimpulannya, kepelbagaian individu merupakan satu realiti dalam bilik darjah yang perlu diurus dengan bijak oleh pendidik. Dengan memahami dan menghargai perbezaan ini, guru dapat menyediakan pembelajaran yang lebih bermakna, adil dan berkesan untuk semua pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.